bagi pihak Kementerian Komunikasi, saya dengan sukacitanya ingin memaklumkan bahawa insentif konsert dan acara ataupun Concerts and Events in Malaysia Incentive ataupun CIMI yang merupakan program insentif penganjuran konsert dan acara bertaraf antarabangsa akan mula dibuka untuk permohonan mulai 15 Mei 2025 sehingga 10 Julai 2025. Insentif ini bertujuan untuk memacu pertumbuhan dan pembangunan industri konsert dan acara di Malaysia bagi menarik lebih banyak acara bertaraf antarabangsa dan berkualiti ke Malaysia. Kita jangka inisiatif ini akan berupaya untuk menjana peluang pekerjaan, meningkatkan jumlah pelancong dan memberi impak ataupun limpahan ekonomi yang signifikan kepada negara. Inisiatif CIMI akan menawarkan insentif keuangan kepada penganjur acara yang memenuhi kriteria kelayakan yang ditetapkan. Ia merangkumi skala acara, impak ekonomi dan peningkatan kadar pelancongan yang dijangka, penglibatan kandungan tempatan serta pematuhan kepada garis panduan program.